Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi lokasi kawasan bersejarah yang di mana terletaknya sebuah telaga yang dikatakan asal usul nama daripada kampung Telaga Mas, Mukim Jabi, Pokok Senar, Kedah. Min hadir ke sini atas daripada permintaan dan juga komen di posting-posting Min sebelum ni, meminta Min untuk mencari kawasan Telaga Mas, iaitu telaga bersejarah sempena Kampung Telaga Mas mendapat nama. Lebih kurang 2 hari menjalankan kajian dan juga penyelusuran di dalam kawasan Kampung Telaga Mas melalui hasil daripada penceritaan lisan penduduk-penduduk Kampung Telaga Mas. Kedudukan telaga bersejarah ini dikatakan duduk di dalam kawasan paya bersebelahan dengan kawasan Masjid Kampung Telaga Mas. Kampung Telaga Mas ialah sebuah kampung yang terletak dalam Mukim Jabi, daerah Pokok Senar, Kedah. Kampung ini berada dalam kawasan yang mempunyai sejarah penempatan lama dan berkait rapat dengan aktiviti pertanian, terutama penanaman padi yang menjadi nadi ekonomi penduduk setempat. Menurut cerita lisan masyarakat tempatan, nama Telaga Mas dipercayai berasal daripada sebuah telaga mata air semula jadi yang wujud di kawasan tersebut sejak zaman dahulu. Telaga itu dikatakan mempunyai keistimewaan tertentu sehingga masyarakat menamakan ianya sebagai Telaga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, di atas komen daripada saudara ataupun sahabat-sahabat kita yang komen minta Min hadir ke kawasan Telaga Mas di negeri Kedah, ataupun Telaga Mas lah, dikatakan ada telaga yang dikaitkan dengan nama sejarah Telaga Mas yang berada berdekatan dengan Masjid Telaga Mas. Jadi diizinkan Allah Min sampai hari ini dan Min bertanya kepada beberapa orang penduduk sekitar. Dikatakan lokasinya tu di sekitar sinilah. Cuma dikatakan ada yang kata memang dah tak nampak sebab dah orang kata terhakis dek zaman kan. Cuma mungkinlah melalui info yang kita dapat mungkin di sekitar sini di kawasan. Di hari kedua penyelusuran, Min hadir solat berjemaah bersama penduduk Kampung Telaga Mas di Masjid Telaga Mas dan ditemukan dengan Cik sebagai orang lama di dalam kawasan Kampung Telaga Mas yang berumur 80 tahun lebih. Cik membantu kami untuk menunjukkan di mana lokasi tepat keberadaan Telaga Mas tersebut. Mengenai emas di dalam telaga tersebut mempunyai pelbagai versi penceritaan. Namun, Min hanya tumpukan kepada kedudukan dan kewujudan telaga bersejarah tersebut. Menurut Cik sebagai orang lama di kawasan Telaga Mas ini, di dalam kawasan paya inilah di mana terletaknya tapak ataupun lokasi asal Telaga Mas tersebut. Beberapa pekaji sejarah tempatan berpendapat kawasan Telaga Mas, Jabi, Kepala Bendang, Tanjung Musang dan sekitarnya pernah menjadi kawasan penempatan petani dan laluan perhubungan lama ketika zaman Kesultanan Kedah. Walau bagaimanapun, bukti arkeologi khusus di Kampung Telaga Mas masih belum banyak didokumentasikan. Telaga Mas yang betul ni dalam ni. Ni Telaga Mas yang betul. Betul je tu Telaga Mas yang betul. Bakat dia. Telaga Mas ni, pokok keladi ni. Nanti kalau musim kemarau tak boleh tengok sebab semak. Nak masuk tak boleh. Ni bakat dia ni. Saya masuk upuk ni. Rumpuk ni. Ni sini aja bakat dia ni. Ni sini aja. Kesimpulannya, Telaga Mas memanglah wujud. Ianya merupakan sebuah telaga mata air yang mempunyai sumber airnya daripada bawah tanah yang digunakan oleh penduduk kampung suatu ketika dahulu.